Usaha tak salah tuan-tuan ni. Jangan pakai balik, duduk kat rumah terletak kan. Bini pun bising, bang, asal abang balik rehla Islamiyah 3 hari dekat Pasir Putih ni, abang berhenti kerja. Buat apa abang nak kerja yang bagi rezeki Allah? Nanti Allah bagilah rezeki, tak payahlah abang kerja. Ustaz tu cakap bukan kerja bagi rezeki, yang bagi rezeki Allah. Orang yang tolak asbab, orang ni jahil. Dan kemudian bila dia dah usaha, dia dah kerja, boleh jadi kaya, dia yakin dengan asbab, orang ni syirik pada Allah. Tolak asbab jahil, yakin dengan asbab, syirik pada Allah. Satu-satunya dosa yang Allah SWT takkan ampun, tuan-tuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah beritahu apa? Besok dekat akhirat, harta kita banyak mana, pangkat kita hebat mana, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, hatta raja sekalipun, tak boleh bagi manfaat pada kita. Duit kita banyak mana, anak kita besok, siapa ada 10 anak, 10 anak jadi doktor, lawyer, magistrate, gaji ribu-ribu, puluh ribu, anak jadi pilot, 50,000 gaji dia, tak boleh bagi manfaat pada kehidupan akhirat kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang hadap Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi ulama kita bagi tahu, yang menghadap Allah SWT dalam keadaan hati yang sejahtera adalah orang yang dalam hati dia langsung tak ada syirik pada Allah SWT. Sikit pun tak ada syirik pada Allah. Dia yakin 100% kekayaan datang daripada Allah SWT. Apa saja kemuliaan datang daripada Allah SWT, kebahagiaan datang daripada Allah SWT, kenikmatan datang daripada Allah SWT, kesedapan datang daripada Allah SWT. Dia yakin sungguh-sungguh. Dia nafi segala makhluk, dia isbatkan Allah. Orang ni sahaja yang Allah SWT akan terima, tuan-tuan. Tapi kalau kita datang hadap Allah SWT, dalam hati kita ada ghairullah, ada selain daripada Allah, orang yang macam ni, tuan-tuan, dia pasti dan pasti akhirat dia akan binasa. Allah bagi pinjam umur sekejap, tak usah perkara ni, tak usah iman yakin kita sebelum kita mati jumpa Allah SWT. Sungguh-sungguh nak usahakan perkara ni, sebab yang menentukan keselamatan akhirat iman kita tu. Ulama kita bagi tahu, satu orang dia kerjakan apa yang fardu ya, dan dia kembali pada Allah SWT dalam keadaan dalam hati dia langsung tak ada syirik pada Allah, dia yakin pada Allah SWT sungguh-sungguh, orang macam ni ada peluang untuk dia di akhirat tu. Tapi satu orang dia balik di akhirat tu dalam keadaan dia punya amal sangat-sangat hebat,